golongan liberal ni, golongan liberal, apa dia kata berkenaan tentang hudud? Apa dia kata berkenaan tentang undang-undang Islam? Kalau sekiranya kita baca tuntutan Komanggo sebelum daripada timbul isu hudud, dia dah pertikaikan banyak jenayah syariah. Dia dah pertikaikan banyak jenayah syariah. Kita ni ada jenayah yang masuk dalam mahkamah sivil. Jenayah tu jenayah Islam juga sebenarnya, tapi masuk mahkamah sivil hukuman dia lain. Kemudian ada jenayah, satu lagi list kategori jenayah yang dipanggil sebagai jenayah syariah. Yang ini adalah merupakan jenayah, beberapa jenayah. Contohnya macam dalam isu undang-undang kekeluargaan Islam. Contohnya macam dari segi menuduh orang berzina. Kan? Dalam mahkamah sivil tak ada, itu bukan kesalahan. Masuk dalam mahkamah syariah. Kemudian khalwat. Khalwat masuk dalam mahkamah syariah punya bidang kuasa. Jadi khalwat adalah merupakan sesuatu yang haram, berdosa dan dikenakan hukuman. Itu khalwat. Kemudian begitu juga dengan zina. Zina. Dan dalam mahkamah sivil itu rogol saja. Kalau sekiranya bersetubuh tanpa nikah, kan dalam keadaan masing-masing suka dan seronok, rela, maka tak ada siapa boleh kenakan tindakan. Tapi masuk dalam mahkamah syariah sebagai undang-undang jenayah syariah yang diletakkan situ persetubuhan di luar daripada nikah. Dianggap sebagai satu kesalahan jenayah syariah walaupun dilakukan secara sukarela, yang tidak ada paksaan. Yang tidak ada paksaan tetap dianggap sebagai zina. Jadi Komanggo ni, yang sister Islam lah, apa lagi kumpulan-kumpulan lain apa semua ni, kumpulan-kumpulan liberal, termasuklah kumpulan liberal daripada bukan Islam, kan? Apa yang dia tuntut? Dia tuntut supaya segala yang ada dianggap sebagai jenayah syariah ni semua dibatalkan. Khalwat mesti dibenarkan. Zina mesti dibenarkan kalau sekiranya suka sama suka. Yang tak boleh rogol. Tapi kalau sekiranya suka sama suka dibenarkan. Gay dibenarkan. Lesbian dibenarkan. Jadi daripada awal sebenarnya dia memang menentang hudud. Memang menentang hudud. Kan? Tetapi dia guna bahasa macam-macam lah, atas nama hak asasi lah, apalah. Dan dia putar belik ayat Quran lagi.